Amalan tradisi dikenali sebagai ringgo atau kenduri rumah ke rumah yang diamalkan masyarakat Islam Saribas dilihat sebagai tunjang utama kepada penyatuan utuh kepada perpaduan masyarakat di kawasan itu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razzie Sitam berkata, amalan tradisi itu bukan sahaja dilakukan ketika musim perayaan, turut terbukti berjaya mewujudkan suasana dan semangat bergotong royong di kalangan masyarakat Islam di Saribas sehingga kini. Saya melihat aktiviti ringgo ini sebagai satu tradisi yang sangat baik dan perlu dipertahankan oleh masyarakat Saribas sampai bila-bila lah. Dan ini merupakan satu tunjang yang mengekalkan perpaduan di kalangan masyarakat, kerjasama di kalangan masyarakat melalui aktiviti gotong royong dengan lelakinya, dengan aktiviti yang berkaitan dengan wanitanya, aktiviti memasak ramai-ramai macam itulah. Dan saya menyarankan agar tradisi ringgo ini kita terus kekalkan, bukan saja di musim perayaan tetapi juga aktiviti lain di kalangan masyarakat di Saribas ini. Razzie yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas ditemui pada program Sungkir Anjuran Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Debak Laut di Masjid Darul Iman Debak Laut. Katanya amalan tersebut juga mampu mengeratkan hubungan di antara satu sama lain di kalangan ahli-ahli JKKK di sesebuah kampung, masjid serta badan-badan bukan kerajaan NGO di Saribas. Melalui amalan ringgo ini, masyarakat Islam Saribas akan berkunjung dan menjemput masyarakat setempat berkumpul di rumah untuk merayakan sesuatu sambutan, terutamanya ketika sambutan perayaan. Jemputan ini biasanya dilakukan mengikut kawasan pentadbiran kampung.